Terdahulu, video berdurasi 58 saat mengenai kejadian buli itu tular di media sosial. Video memaparkan seorang remaja lelaki dipukul bertubi-tubi oleh sekumpulan remaja lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin mengulas tentang isu buli di sekolah yang masih menjadi antara isu semasa yang membimbangkan di Malaysia. Walaupun pelbagai kempen kesedaran telah dijalankan, kes buli masih dilaporkan berlaku melibatkan pelajar sekolah rendah dan menengah. Baru-baru ini, beberapa kes buli yang tular di media sosial telah mencetus kebimbangan masyarakat. Video dan rakaman kejadian buli yang tersebar menunjukkan bahawa masalah ini masih belum dapat diatasi sepenuhnya dan memerlukan perhatian serius daripada semua pihak. Buli bukan sahaja melibatkan perbuatan fizikal seperti memukul atau menendang, tetapi juga buli verbal seperti mengejek, menghina, mengugut. Selain itu, terdapat juga buli cyber yang berlaku melalui media sosial dan aplikasi komunikasi. Dari sudut psikologi, mangsa buli boleh mengalami tekanan emosi, kebimbangan, hilang keyakinan diri dan kemurungan. Mereka mungkin takut untuk hadir ke sekolah dan suka memberi tumpuan terhadap pelajaran. Keadaan ini boleh menjejaskan perkembangan sosial dan akademik pelajar. Pada pendapat saya, isu buli ini disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya, kurangnya nilai empati serta kegagalan sesetengah pelajar mengawal emosi dan tingkah laku mereka. Oleh itu, guru, ibu bapa dan rakan-rakan perlu bekerjasama untuk membendung masalah ini. Mangsa juga perlu berani melaporkan kejadian buli kepada pihak yang bertanggungjawab agar tindakan segera dapat diambil. Kesimpulannya, buli bukan satu gurauan tetapi satu perbuatan yang boleh memberi kesan jangka panjang kepada mangsa. Mari kita bersama-sama mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada buli. Sekian, terima kasih.